lah potensi yang sangat-sangat besar untuk semua tempat yang akan train ETS ini melalui. Kita nampak sekarang sepertilah bukan sahaja Kulai, tetapi kami juga ada stesen kat Kuang, kat Segamat. Dan ini memang kerana untuk Segamat dia sebenarnya jauh sikit daripada North South Highway. Jadi keluar dari tol dia perlu jalan jauh sikit. Jadi tetapi sekarang kami boleh buat rancangan. Tadi kat train saya jumpa sepasang warga emas. Mereka sebenarnya adalah warga Kuang. Tapi mereka naik ETS dari Kuang pergi ke JB. Satu hari sahaja, tak sampai satu hari, tetapi mereka naik train untuk balik ke Kuang tadi. Jadi saya temu mereka kat train. Dan bagi mereka, kerana mereka warga emas, jadi mereka dapat half price. 50% punya diskaun. Jadi RM18 seorang untuk mereka buat satu day trip dari Kuang pergi ke JB. Saya percaya sebenarnya peluang macam ini dia banyak lagi. Bukan sahaja pergi dari Kuang pergi ke JB, tetapi kalau dari KL nak pergi ke Seremban untuk day trip, saya rasa pun boleh. Nak dari KL nak pergi ke, ataupun nak dari Seremban nak pergi ke Segamat untuk day trip pun boleh. Jadi saya rasa sebenarnya dia memang akan ada satu boost factor untuk local ekonomi kat Segamat, kat Kulai, kat Kuang, kat semua henti-henti yang kat semua stesen di mana train ETS ini akan henti. Okay.